Macam aku ni orang yang berniaga kat kawasan outdoor, memang sangat panas. So aku perlukan kipas yang mudah alih. Senang aku nak gerakkan ataupun nak alihkan ke mana-mana lah. Sebab tu aku beli satu produk ni. Produk apa? So aku beli ni. Ini nama dia Luxury Circulating Fan ataupun adjustable fan lah yang ada stand. Jadi aku tunjuk macam mana rupa dia. So apa yang korang akan dapat dalam kotak? Dia punya stand, dia punya tapak, kipas, dia punya bilah tu. Dan dalam tu ada kertas manual. Jadi korang tengok dah siap pasang macam mana rupa dia. Lepas tu dia pakai plug 2 pin tau. Macam ni lah rupa dia bila dah siap pasang. Jom kita try. Lepas korang cucuk plug, untuk hidup berganti korang kena pusing dia punya mode ni. Ada mode 1, mode 2 dan mode 3 lah. Setiap mode tu kelajuan dia berbeza-beza. Lepas tu ada satu button untuk korang gerakkan dia. Tekan, dia akan gerak kiri kanan lah. So mantap kan. Apa yang best ni, kipas ni tak berat tau. Dia ringan je. Tengok ni, sebelah tangan pun boleh angkat. Kalau kipas yang lain tu berat, susah nak angkat. Lagi satu, dia punya angin memang sangat kuat. Kipas ni pusing memang sangat laju. Mode 1 pun dah laju. Dah kuat dah angin dia. Selain daripada warna yang aku beli ni warna hitam ni, ada juga warna lain. Korang boleh tengok dekat beg kuning lah. Kipas ni memang sangat sesuai lah korang nak bawa pergi camping ke, pergi kemah ke. Sekarang mana-mana tempat dah ada soket dah. Cucuk je, terus pakai dah. Apa yang paling penting kipas ni tak bising pun. Dia senyap je. So macam, mantap kan kipas ni. So kalau korang rasa berminat nak beli, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah sekarang selagi stok masih ada. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi untuk produk yang lain pula. Bye-bye.